nyamannya udara di sini. Yelah, Arisa, kita dekat mana? Sekarang kita berada di Kem Minjaros di MRSM Jeli yang dijadikan sebagai tapak perkemahan SK Jeli 1 pada tahun 2025. Pada tahun ini, 5 unit beruniform SK Jeli 1 akan berkampung selama 3 hari 2 malam bagi menjayakan perkemahan perdana unit beruniform. Jom ikut kami. Jom! Perkemahan perdana unit beruniform SK Jeli 1 telah berlangsung di Kem Minjaros, Maktab Rendah Sains Mara Jeli. Sepanjang 3 hari 2 malam, perkemahan ini banyak aktiviti serta pertandingan yang telah diatur oleh urusetia. Antaranya ialah pertandingan kawat kaki, pertandingan masakan, pertandingan pertolongan cemas dan banyak lagi. Alhamdulillah, cuaca pula baik menjadikan kesemua peserta perkemahan kali ini sangat gembira dengan pengalaman ini. Baik, kita bagikan tepukan yang murah untuk pasukan pengakap SK Jeli 1. Kita bersama PKK SKJ 1 iaitu Encik Ikram Hafiz. Cikgu, boleh berikan sepatah dua kata untuk perkemahan kita pada kali ini? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, perkemahan Skejelis 3 hari 2 malam berjalan lancar tanpa ada apa-apa kemalangan dan cuaca pun agak baik. Tahniah buat semua peserta-peserta unit beruniform dan semua guru penasihat yang terlibat. Kesungguhan dan pengorbanan guru-guru meninggalkan anak dan keluarga amat-amat dihargai. Okey, tahun depan kita insya-Allah akan buat lagi. Mungkin di sini sebab kita tengok kawasan yang amat sesuai untuk buat perkemahan. Okey, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Kita bertemu ramah dengan peserta terbaik lelaki. Irsyad, apakah perasaan Irsyad apabila dapat anugerah peserta terbaik lelaki? Saya berasa sangat suka. Saya juga nak berterima kasih kepada kawan-kawan saya yang patuh arahan saya. Alhamdulillah, kami berjaya menjadi juara keseluruhan. Yeay! Sekian sahaja episod untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa di episod yang seterusnya. Saya Jannatul Amni. Saya Arisa Kaisara. Dan jangan lupa untuk like, Share dan follow Skejelis TV.